Tasmek Klik merekod bacaan Tasmek dengan mudah. Saya Nuraini binti Hussein dari SK Bukit Kuang, Kemaman, Terengganu. Aplikasi Tasmek Klik ini merupakan suatu aplikasi pengisian rekod Tasmek murid. Ia mengandungi data rekod Tasmek semua murid di sekolah dan boleh diakses oleh semua guru. Melalui aplikasi ini, guru boleh mengisi rekod Tasmek, menyemak peningkatan rekod bacaan murid, menyemak rumusan Tasmek setiap kelas, tahun dan keseluruhan murid. Hanya dengan satu klik, segala data berkaitan Tasmek dapat diakses dengan mudah. Rasionalnya saya membina aplikasi ini adalah kerana kebanyakan murid telah kehilangan buku perekodan Jacob. Murid juga tidak membaca sebelum dipanggil kerana tidak mengingati muka surat. Guru yang menggantikan kelas juga tiada maklumat muka surat bacaan murid. Segelintir guru juga lambat menyerahkan data apabila diminta oleh penyelaras dan penyelaras sukar untuk menunjukkan data semasa apabila ada pemantauan secara mengejut. Uniknya aplikasi Tasmek Klik ini, guru hanya memerlukan sebuah gadget dan internet sahaja untuk mengisi rekod Tasmek keseluruhan sekolah. Ianya boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana jua. Tiada masalah perekodan Tasmek walaupun guru asalnya tidak hadir. Saya tidak menggunakan sebarang modal dalam membina aplikasi ini dan ianya tentulah mesra alam dan tidak membazirkan kertas. Ini adalah cara pengisian rekod Tasmek menggunakan Tasmek Klik. Pada mulanya saya memilih tahun dan kelas yang ingin diisi. Dalam contoh ini saya memilih 4 lini iaitu kelas yang saya ajar. Saya mengisi muka surat murid, dapat dilihat di situ rekodnya berubah secara automatik setelah diisi. Saya juga boleh merujuk rumusan tahun dan rumusan keseluruhan sekolah di sini beserta dengan graf seperti yang terpapar. Impaknya, sudah tentu ia memudahkan guru dalam pengisian rekod Tasmek, memudahkan juga murid untuk merujuk rekod bacaan Tasmek sekiranya terlupa dan memberi gambaran yang jelas kepada mereka akan sasaran bacaan masing-masing. Dan sudah tentu memudahkan penyelaras untuk membentangkan data rekod Tasmek dengan sistematik. Ini adalah contoh guru-guru saya menggunakan aplikasi Tasmek Klik semasa PDP. Ada yang menggunakan laptop, iPad, tablet dan sudah tentu ramai memilih menggunakan handphone semata-mata. Alhamdulillah, aplikasi ini mendapat kerjasama yang erat dan padu daripada semua guru dan pentadbir di sekolah saya. Sudah tentu ia mempunyai potensi yang luas untuk disebarkan ke sekolah-sekolah lain bagi membantu perekodan Tasmek menjadi lebih sistematik. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.